Apa? Sudah kosong. Assalamualaikum Kak Syah. So mungkin you boleh cerita sikit mungkin harapan you untuk hari ni. Tuan, kalau boleh cerita mungkin proses hari ni macam mana? Apa yang akan berlaku hari ini? Stesen kedua lah, iaitu hakam keluarga. Hari ini akan dilantikkan hakam keluarga. Kemudian kita tengok sama ada diteruskan dalam proceeding timbang tara hakam ataupun bagaimana, nanti kita tahu lah. Okey.